ASEAN perlu berpaksikan kepada dua tonggak utama keselamatan ekonomi dan daya tahan bagi menghadapi cabaran global yang semakin meningkat dengan berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, pendekatan itu penting untuk memelihara otonomi strategik rantau ini, mengekalkan kestabilan serta mengukuhkan kedudukan ASEAN sebagai hub global yang dipercayai dan berdaya saing. On the Indian Open. And our focus should be on protecting the stability of regional and global supply chain, securing access to critical goods, energy and technologies, and reducing over-dependence on any single market or production source. It also entails the strengthening food, energy and digital security while building institutional capacity to anticipate and mitigate this before it escalates into crisis. Beliau menyampaikan ucapan ketika mempengerusikan mesyuarat bersama Menteri-Menteri Luar dan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN pada Sabtu. ASEAN turut digesa untuk memperjuangkan reformasi yang lebih terfokus dan berimpak tinggi di Tubuhan Perdagangan Dunia WTO, khususnya dalam meningkatkan ketelusan subsidi, mewujudkan tabik urus perdagangan digital serta memulihkan keyakinan terhadap mekanisme penyelesaian pertikaian bagi mengembalikan kepercayaan terhadap peraturan perdagangan global. Dalam ucapannya, Tengku Zafrul turut menekankan bahawa mesyuarat bersama ini diadakan pada saat yang amat penting dengan menyediakan platform utama bagi ASEAN untuk membincangkan isu-isu keselamatan ekonomi dan politik secara lebih menyeluruh dan strategik.